Krim manis. Krim manis. Jangan jerit-jerit tau. Jambatan tanpa ruli guys. Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazli. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah menekan butang subscribe. Video pada kali ini ialah bahagian ke-8 dan terakhir Sabah road trip kami. Selepas check out dan menunaikan solat Jumaat, kami pergi melawat ke Agnes Kid House. Jaraknya dari hotel lebih kurang 9 km atau 15 minit. Agnes Kid House ni dulunya dikenali sebagai Newlands. Ia ialah sebuah muzium rumah bersejarah dinamakan sempena Agnes Newton Kidd, seorang pengarang Amerika yang terkenal dengan 3 kisah autobiografi kehidupannya di Borneo Utara British. Agnes berkahwin dengan Harry Kidd, iaitu seorang pegawai British yang ditugaskan untuk pemuliharaan hutan di Sandakan. Harry telah menyediakan sebuah rumah untuk mereka dan tinggal bersama selama bertahun-tahun, tapi sejak ia telah musnah akibat peperangan, kedua-duanya memilih untuk tidak membina semula rumah mereka di lokasi yang dahulu. Okay, jom. Careful careful. Careful Atik. Tunggu kejap. Selepas Perang Dunia Kedua, rumah baru itu telah dibina semula antara tahun 1946 hingga 1947 di atas bukit, sebuah rumah yang musnah dan menjadi kediaman kayu kekal kerajaan yang pertama. Rumah yang baru dibina semula dan lebih selesa di atas bukit itu terletak di tapak rumah musnah yang dahulunya dimiliki oleh M.M. Clark, di mana mereka menamakan semula rumah baru itu sebagai Newland. Agnes tinggal di rumah itu selama beberapa tahun sebelum rumah itu dimiliki oleh beberapa pemilik lain. Selepas tiada lagi penghuni, Jabatan Muzium Sabah bersama Jabatan Muzium dan Antikuiti Persekutuan mula bekerjasama pada tahun 2001 untuk memulihkan rumah tersebut
dan pada 26 April 2004 ia akhirnya dibuka kepada umum sebagai sebuah muzium. Atas. Kita pergi minum. Seterusnya kami pergi pula ke The English Tea House. Ia terletak hanya bersebelahan dengan bangunan Agnes Kid House. Dia kapal ni. Dia kapal ni. Ni mayonis lah. Letak je kat sini. Pada keesokan harinya selepas check out, kami pergi ke Sepiluk Rehabilitation Center. Pusat ini dikhususkan untuk memelihara dan mengkaji spesies orang utan yang semakin pupus di dunia. Pusat pemeliharaan orang utan ini dibuka pada tahun 1964 dan ditadbir oleh Jabatan Hidupan Liar Sabah. Luas pusat ini termasuk hutan simpannya ialah 4,294 hektar dan mula dibuka kepada kunjungan para pelancong pada tahun 1964. Jam 10 kan bagi makan? Iya, jam 10. Okey, jom. Pada masa kami datang, ada pokok tumbang yang menghalang laluan untuk ke tempat rehab. Jadi, tempat tersebut ditutup untuk sementara waktu. Nasib baik jugalah ini kali kedua kami pergi ke sini. Jadi, tak adalah rasa rugi sangat. Hati-hati depan tu ada Baik licin. Jika di merehab itu, kita akan dapat melihat ada taman permainan yang besar
di mana orang utan yang direhab dan anak orang utan akan bermain-main dengan tali yang digantung di mana skill memanjat mereka akan dibentuk. Ini adalah penting bagi memupuk kemahiran tersebut sebelum mereka dilepaskan. Jika melawat ke sini, disarankan agar datang sewaktu-waktu makan orang hutan. Sebabnya orang hutan ni hidup bebas di hutan. Kebarang kalian nak nampak agak terhad, melainkan jika dia datang masa waktu mereka makan. Maunya bawa saya ke hutan. Abang jangan cepat-cepat. Nampak tak tu? Diam. Jatuh. Banana. Bulu. Apa jatuh? Banyak bulu dia tu. Itu besar. Dua je yang datang, dua je yang lapar. Apa yang lain? Lain belum lapar. Ada banyak ke? Ya. Ya. Bapak jadi berapa? Tak tahulah. Dah ada 4. Itu. Kami meneruskan perjalanan pulang ke Tawau. Kami singgah untuk lunch di restoran Rumput Selera di Lahad Datu. Jarak dari Sepilok ke Lahad Datu ialah 154 km atau 2 jam 45 minit. Selesai lunch, kami meneruskan perjalanan. Jarak dari Lahad Datu ke Tawau ialah 133 km atau 2 jam 10 minit. Dah sampai. Dah Berakhirlah sudah siri road trip kami pada kali ini. Total jarak perjalanan road trip kami pada kali ini ialah sejauh 1531.2 km. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.